DAP ambil orang Melayu bekerja dengan parti sebelum jual muka politik. Pedas itu sindiran seorang pemerhati yang pada awalnya memuji langkah DAP mengambil orang Melayu bekerja dalam parti sebelum diangkat sebagai calon pilihan raya. Bagaimanapun sinisnya, langkah itu bukanlah semata-mata untuk melahirkan pemimpin baharu, melainkan lebih menjurus untuk mencapai agenda politik parti Ultra Kiasu itu. Menurutnya, ramai orang Melayu yang bekerja dengan parti itu bermula sebagai pegawai, setiausaha atau pembantu kepada pemimpin parti sebelum diberikan peluang bertanding mewakili DAP. Jelas pemerhati, agenda DAP antara lain untuk memudahkan parti menembusi kawasan dan demografi tertentu. Katanya langkah itu sebenarnya menjerat orang Melayu sendiri kerana DAP didakwa mempergunakan orang Melayu untuk mencapai agenda politik mereka. Pemerhati berkata demikian mengulas kritikan bekas pengarah Suara Rakyat Malaysia, Suaram, Kuah Kiasong, menggesa reformasi segera susulan isu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Skudai, Marina Ibrahim, didakwa ditawar jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC jika tewas dalam pilihan raya negeri PRN Johor nanti. Bagaimanapun, DAP Johor sebelum ini menafikan perkara tersebut, sebaliknya menawarkan jawatan di sebuah badan berkanun. Bekas pemimpin DAP Ronnie Liu juga memberi amaran bahawa kontroversi berkaitan pengumuman mengejut Marina untuk bersara politik boleh menjejaskan prestasi parti itu pada PRN Johor.